Dokumentasi. Oh, dokumentasi. Okey, hero kita. Allah. Lato. Ambil. Gaya Street. Kita menginap di hotel apartment Hotel Promenade. So tanda-tanda dia adalah 7E ni lah. Senang je, dekat dengan Hotel Pacific ni. Belakang ni ada apa ke nama, jangan besar, 2 katil queen dan ada tempat berlari lagi, boleh tempat baring lagi dan sebagainya. Boleh masuk 10 orang. Okay, sekarang kita nak naik boat. Pergi ke pulau. Okay, kita nak naik boat kita lah sekarang. Boleh Jan? Nice Jan. Okay, sekarang kita dah naik boat. Kita nak menuju ke pulau apa ke bendanya. Okay.
Alright, kita duduk di belakang sekali dengan kelajuan kuasa 400 kuasa kuda. Let's go. Okay, itu adalah jeti Jesselton. Okay, simpan dulu, seram pula, angin kuat. Sekarang kita sampai di Mamutik Island, Pulau Mamutik. Okay, so kita dengan 10 orang, betul lah. Belanja semua ni berapa? 50 Pergi 2 pulau. Pergi 2 pulau tambah snorkeling 50 ke 60 ringgit lah. Okay, so okay, sekarang ada daftar apa benda, notis semua benda, okay, clearance semua. Okay, jadi sekarang ni kita jalan di atas bukan nama ni, TTJT ni, okay, map daripada darat. Jadi kita dapat nikmati pemandangan yang cantik seperti ini. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bye bye. Zas. Ni semua foreigner ni Weh, masuk dah ni YouTube ni. Okey, baik. Kita dah pergi ke tengah sana tu, nak tengok terumbu karang dan juga ikan. Okeylah, dia dalam dekat sana tu. Dekat kawasan tu tadi kita tak buat telefon lah kan, telefon masuk air. Jadi ikan-ikan memang warna biru. Okey, jadi sesuai lah. Kalau nak bawa budak-budak dekat tepi ni lah, okey kan, cantik je. Okay, macam ni lah. Cumanya yalah, ini adalah apa ni? Mamalu apa tadi? Mamutik, Mamutik Island. Jadi kita boleh pergi ke sana tu untuk tengok ikan yang berwarna-warni. Hai, jom. Okay, baik. Kita boleh lihat Gunung Kinabalu, pemandangan Gunung Kinabalu daripada Pulau Mamutik. Okay, sangat cantik lah. Subhanallah. Sekarang kita di Tugu ni lah, Mamutik Island ni, tempat orang ambil gambar. Okey, kita boleh lihat pantai di sekeliling Mamutik Island. Adalah mandi manda lah, ada pelampung tu, kawasan tu. Alhamdulillah. Okey, kita berada di Pulau Manukan. Itulah pulau kedua kita pada hari ni. Okey lah, kita boleh tengok di sekeliling ni. Orang mandi-mandi cantik jugalah tempat mandi dia. Fun-fun lah. Okey. Dan kita dibekalkan dengan ni lah, daripada darat tadi, baju dan juga goggle. Ini semua dalam RM60 dah lebih kurang. RM60. Okey, kita nampak ikan panjang di situ. Todak. Dia lebih aman, dia lebih macam friendly untuk mandi-mandi lah, mandi-manda dan lepak-lepak di bawah pokok. Okay, sekarang kita sambung lagi. Dia lebih friendly lah. Yang macam tadi tu macam kelang kabut sikit. Cuma tak ada coral lah, dia lebih more kepada pantai lah. Jungle trekking apa ni? Macam boleh jungle trekking kat atas ni kan kita ada restoran, changing room dekat atas. Jogging Sunset Point. Terima kasih kerana tidak berenang ketika surut. Okey, nampaknya Presidente kita sedang mendahului program kita. Dia nak masuk ke dalam laut sekarang, masuk lagi
Tadi tinggalan peluru bom Ini adalah peluru bom. Tengok, bismillah. Inilah yang membunuh orang. Ya Rabbi. Ini Jepun dah ni, 1945. Tempat penetasan penyu. Okey, hari bila ni? 25 bulan 3 2025. Tunku Abdul Rahman Park. Okey, ini adalah pandangan daripada ni lah. Itu kita punya KK lah Di sana tu Kota Kinabalu. Dan di sana tu Gunung Kinabalu seperti kita boleh lihat. Kita boleh lihat daripada pulau sebenarnya. Sekarang kita nak balik. Okey. Inilah pulau tadi tu. Tempat memilih travel lah travel agent untuk bawa ke pulau. Ni tempat dia membeli tiket lah ni daripada ejen-ejen yang ada.